Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel Cemican. Okay kan, so memandangkan sekarang ni tengah cuti sekolah, aku nak tanya korang, korang dah pergi jalan-jalan dekat mana? Atau korang just duduk dekat rumah? Cuba share sikit dekat komen. Aku pun nak tahu korang jalan dekat mana. Tajuk Cek Seram kali ni, jangan ambil buku laporan peperiksaan pukul 3 pagi di sekolah. Kisah dia, ada seorang lelaki yang bernama Adam. Dia dapat satu mesej yang menyatakan ada pembagian buku laporan peperiksaan pukul 3 pagi. So, dia ni pergilah sekolah pukul 3 pagi. Jadi, kalau korang nak tahu apa yang akan terjadi dekat Adam, korang kena tengok Cek Seram kali ni sampai habis. Sebelum kita start, aku nak tanya korang, 50 darab 2 jadi berapa? Sila jawab dekat komen. Jawapan yang betul, aku nak bagi hadiah iPhone 17, Robux, skin ML dan semua permainan budak-budak. Dan aku nak cabar korang like video ni guna jari belah kanan. Jadi tanpa membuang masa, mari kita baca Cek Seram kali ni. Let's go. Okay guys, sekarang ni kita dah berada di dalam Cek Seram. Amri, woi, ada apa Adam? Okay, sekarang ni dia tengah chat dengan Adam tu. Asal sunyi je dekat sekolah ni? Ha? Sekarang ni kan pukul 3 pagi. Mestilah kat sekolah sunyi. Betul-betul-betul. Dekat sekolah kalau pagi-pagi mestilah sunyi kan? Mana ada orang pergi sekolah pagi-pagi? Buat apa? Habis tu, jadi tak bagi buku laporan peperiksaan ni? Buku laporan peperiksaan? Nanti cikgu bagilah time kita belajar. Bukan sekarang. Sekarang lah. Tadi aku dapat chat. Adam ada dapat chat. Dia kata nak bagi buku laporan peperiksaan pukul 3 pagi. Siapa yang cek kau ni? Assalamualaikum. Saya selaku wakil tingkatan 3 ingin memberitahu pembagian buku laporan peperiksaan akan dilaksanakan hari esok pada pukul 3 pagi. Adam, awak kena datang. Ada nombor yang tak dikenali mesej Adam supaya datang sekolah pukul 3 pagi untuk ambil buku laporan peperiksaan. Peliknya nombor phone dia 666. Dia suruh aku ambil buku laporan sekarang. Mungkin tu orang lain yang nak kenakan kau kot. Nak kenakan aku? Tak mungkin lah. Manalah tahu. Kau pergi balik je lah. Pukul 8 nanti datang sekolah macam biasa. So Amri ni suruh Adam balik sebab Amri pun tak tahu apa-apa. Kejap. Ada cikgu datang. Ha? Cikgu? Mana? Aku nak tengok. Betul lah ada cikgu. Ha, betul lah ada cikgu. Tapi dia cikgu mengajar apa? Aku tak pernah tengok pun dia kat sekolah. Amri ni dia tak pernah tengok cikgu ni dekat sekolah. Maknanya apa geng? Maknanya dia memang tak nampak lah cikgu ni dekat sekolah. Sebab dia tak kenal. Dia kata dia cikgu baru dekat sekolah kita. Oh, cikgu baru rupanya. Adam, hati-hatilah. Kenapa nak hati-hati? Betul lah dia cikgu. Korang rasa dia cikgu ke atau bukan? Dari segi dalam gambar tu betul-betul cikgu kan? Jadi yang chat aku semalam bukan orang lain lah. Sekarang ni cikgu tu suruh aku masuk kelas untuk ambil buku laporan peperiksaan. Kau dengar cakap dia ke? Yelah. Kenapa? Oh, hati-hatilah. Kalau ada benda pelik, lari cepat-cepat. Okey. So, Amri ni risau juga dekat Adam rupanya. Aku dah ada dekat dalam kelas. Adam dah ada dekat dalam kelas, tapi tak ada siapa pun kat sini. Lah weh.
Kosong tu dalam kelas tu. Ai, mana cikgu tadi? Dia pergi bilik guru. Dia suruh aku tunggu kat sini. Cikgu tu suruh Adam tunggu dekat dalam kelas sorang-sorang. Tapi asal aku sorang je sekarang ni? Itulah masalah sekarang. Kalau betul-betul ada pembagian buku laporan, asal kau sorang je, aku tak dapat pun chat dari siapa-siapa. Betul kan? Amri ni dia tak dapat chat siapa-siapa. Adam sorang je yang dapat. Aku pun pelik. Memang pelik betul ni. Dekat atas meja cuma ada satu je buku laporan. Ada satu je. Dan buku laporan tu aku punya. Alamak, buku laporan kau sorang je? Ya. Kenapa buku SMK Putra laporan peperiksaan ada nama aku kat situ? Betul lah weh, ada nama Adam. Adam Danish. Peliknya. Aku nak tahu, apa isi kat dalam buku laporan aku ni? Cuba kau buka. Aku pun nak tahu. Okey, kejap. Weh Amri, asal aku gagal? Weh, Adam gagal lah weh. Korang nampak tak tu? Tulisan gagal dekat dalam tu. Asal aku gagal? Apa ni? Peliknya. Padahal kau rajin pergi sekolah. Time ada kelas tambahan, kau tak ponteng. Exam terakhir hari tu kau banyak dapat A. Ya betul. Weh, kenapa Adam gagal? Tapi asal aku gagal? Mesti ada yang tak kena ni. Korang rasa kenapa Adam gagal? Sebab dia rajin pergi sekolah. Orang yang rajin pergi sekolah ni memang orang yang ingin betul-betul belajar. Aku kena jumpa cikgu tadi. Jumpa cikgu? Ya, aku nak pergi bilik guru. Aku rasa baik kau tunggu kat situ je. Tak boleh, lama sangat. Yelah, suka hati kau lah. Jaga emosi kau tu. Jangan kau marah cikgu tu pula. Si Adam ni mesti dia pandai barang kan? Sebab Amri cakap jangan marah-marah, jangan jaga emosi kan. Mesti Adam ni pandai barang. Ya, aku tahu. Lah, kat sini ada ramai pelajar lain. Pelajar lain? Iya. Ramai? Kenapa perempuan? Kenapa semua perempuan? Ramainya. Tapi asal dia orang macam pelik je. Diorang cuma berdiri tegak dan tak bergerak. Lagi dalam video tu dia cuma berdiri tegak dan tak bergerak. Pelik. Ya weh, seramnya. Aku tanya diorang tak jawab-jawab. Diorang tu betul-betul pelajar atau bukan? Muka diorang tak ada seorang pun yang aku kenal. Tak tahu. Tapi masa aku lalu tepi diorang, bau busuk gila. Apa? Jangan-jangan diorang bukan manusia. Janganlah cakap macam tu. Aku sorang-sorang ni. Adam dia tengah takut sebab Amri kata macam tu. Aku kena jumpa cikgu tadi. Okey, aku dah sampai dekat bilik guru. Dah sampai? Tak ada siapa-siapa yang ikut kau? Tak ada. Tapi cikgu tadi? Asal? Kenapa dengan cikgu tadi? Asal cikgu tadi menjadi macam ni? Weh, itu hantu Dam. Kenapa cikgu tu berubah jadi macam tu? Dia tak ada tangan. Adam, kau kena lari. Tu bukan manusia. Dari awal aku dah syak, mesti ada yang tak kena. Weh geng, rupa-rupanya cikgu tadi tu bukan manusia. Rupa-rupanya dia hantu.
Jadi yang cek aku tu hantu? Ya Dam. Cikgu hantu tu cakap dia cakap apa? Sepatutnya aku tak boleh buka buku laporan sebelum cikgu datang. Jadi disebabkan aku buka, alamak, aku dah meremang ni. Semua bulu aku dah meremang ni. Semua hantu dah bangun. Dan akan membunuh aku. Lari cepat Adam. Ya, aku nak lari. Weh kan, sepatutnya Adam tak boleh buka buku laporan dia. Tapi Adam dah buka. Jadi hantu dah bangun. Tapi tiba-tiba sekolah ni berubah. Berubah macam mana pula? Sekolah ni berubah jadi terbengkalai. Hah? Asal boleh jadi macam tu? Tak tahu. Seramlah sekolah ni. Weh, tiba-tiba sekolah tu dah jadi terbengkalai. Dah jadi rupa seram. Aku tak tahu nak keluar dekat mana. Tak kira, kau kena keluar dari situ. Kalau tak, hantu akan tangkap kau. Amri. Okey, Adam ada hantar video. Kita tengok. Geng, korang nampak tak? Ada seorang pelajar. Tu hantu pelajar kan? Kau buat apa kat situ? Cari jalan keluar. Tadi aku dengar ada suara dari dalam kelas. Rupa-rupanya suara tu bukan manusia. Cepatlah Adam. Aku nampak pintu utama. Okey, sekarang Adam dah nampak pintu utama. Betul ke? Cepat keluar. Kejap. Macam mana aku nak keluar ni? Hah? Kenapa? Diorang halang aku. Oh my god. Ya Allah. Weh geng, kau nampak tak tu? Amri, macam mana ni? Semua tempat ada hantu. Aku dah meremang ni, betul-betul meremang ni. Aku tak boleh keluar dari sini. Begin, Adam dah terperangkap gila-gila. Dan itu adalah chat terakhir dari Adam sebelum dia menghilang. Astaghfirullahalazim, geng. So, Adam dah hilang. Diorang tak jumpa Adam. So, itu adalah chat terakhir dia. Weh, game, super seram. So makna di sini, jangan sesekali datang dan pergi sekolah pukul 3 pagi. Korang jangan buat acah-acah berani nak pergi sekolah pada waktu pagi macam tu. Jangan sesekali.